Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' wahayyikum bitahiyatil Islam ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, Allahu Akram. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sedar tak sedar sekarang kita di fasa kedua Ramadan, iaitu fasa maghfirah. Apabila tibanya Ramadan, kita semua berpuasa dalam menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun persoalan yang lebih penting bukan sekadar adakah kita berpuasa, tetapi adakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bukan yang diterima bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum, tetapi juga menahan lidah daripada berkata perkara dusta, menahan mata daripada melihat perkara yang haram, dan menahan hati daripada sifat hasad dan dengki. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebarang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini mengingatkan kita bahawa nilai puasa terletak pada takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para ulama menyebut beberapa tanda amal diterima. Antaranya, yang pertama, bertambah ketaatan selepas Ramadan. Jika selepas Ramadan kita semakin menjaga solat, menutup aurat dengan sempurna dan menjauhi maksiat, itu tanda kebaikan. Yang kedua, hati lebih takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang amal diterima tidak terasa ujub, bahkan semakin bimbang jika amalnya ditolak. Yang ketiga, istiqamah dalam kebaikan. Ramadan bukan titik penamat, tetapi titik permulaan perubahan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, antara tanda kebaikan diterima ialah apabila Allah memberi taufik untuk melakukan kebaikan selepasnya. Para hadirin sekalian, para salafus salih berdoa selama 6 bulan selepas Ramadan agar amalan mereka diterima, dan 6 bulan berikutnya agar dipertemukan lagi dengan Ramadan. Antara doa para salafus salih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Yang bermaksud, ya Allah, terimalah daripada kami puasa dan qiyam kami. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita muhasabah. Dan kita akhiri Ramadan kita dengan doa, istighfar dan harapan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang sebaiknya. Jangan kita jadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah sepanjang zaman. Semoga Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sebaiknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.